Assalamualaikum. Hari ini kita share lagi pokok yang ni. Banyak saya sharekan dalam video. Saya ingat dalam pokok yang ni lebih kurang dalam 4 kali video lah saya sharekan. Pertama adalah masa saya tanam. Video pertama saya tanam, di mana sawit ni adalah sawit cabutan lah. Saya cabut dekat pokok yang kat tepi sawah sana. Kalau korang tengok video saya, tajuk dia tanam pakai sawit tumbuh. Saya rasa video dia adalah daripada video sawit yang inilah. Okey. Pertama, bila kita sawit yang kita cabut daripada pokok induk. Dia bukan pokok induk, pokok tu pun daripada tumbuh juga. Saya ambil pokok ni daripada pokok yang tumbuh juga di bawah pokok induk. Pokok induknya, kalau tak salah saya lah, antara dua, sama ada Yagambi ataupun GH500. Ini maknanya tanah pokok yang besar mak saya ni. Dia tanam dulu lebih kurang 20 tahun yang lalu. Baka dia, kalau saya tanya mak saya, dia kata bakanya sama. Bakanya sama dengan baka pokok kecil yang kita orang dah tanam sekarang ni, iaitu Yagambi lah. Kalau salah pun zaman dulu, kalau bukan Yagambi, adalah GH500, iaitu Sanabi jugalah. Jadi induknya itu berkemungkinan sama ada Yagambi ataupun GH500. Jadi di bawah pokok induk tersebut, pokok yang orang kata pokok beli lah. Lepas tu dia tumbuh anak dia, jadikan satu pokok yang lebat macam tu lah. Dan pokok tu pula bawahnya dia tumbuh lagi. Ini dia. Mana ini generasi yang ketiga. Yang pertama tu orang Indon cakap bibit unggul. Yagambi ke gitulah. Lepas tu kedua mak dia ni. Lepas tu ketiga dia lah. Jadi yang kedua dengan ketiga sama. Buahnya sama. Maknanya buah yang tumbuh hari tu saya ambil daripada anak dia tu sama, kecuali yang pertama lah. Yang pertama baka bagus lah. Jadi yang ini kesimpulannya adalah Dura. Okey, saya dah belah. Sebelum ni pun saya dah buat video, saya belah. Dia nipis. Isinya nipis. Yang ini mustahil lah. Mustahil dia tenera. Tapi dia mesti Dura lah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kalau untuk sebagai petani tiada masalah pun sawit Dura ni. Cuma masalah dia yang ini lah. Belum tunggu dalam 5-6 tahun lagi kita dah nampak kesan dia. Okey, kalau korang tengok, buahnya lebat. Dia lebat, betul. Lebat keliling Dura ni pun padu sebenarnya. Bukan tak padu. Tapi kalau korang perasan, kalau buah ni kita ambil 1, 2, dapat 3 tanda ni. Ini pokok besar ni pun dah buah dah besar lah. Belum lagi dia lebih kurang usia 5 tahun lagi besar. Dia punya problem dia, nampak? 1, 2, sana pun dah masak lah tu. 1, 2, 3, 4. Oh, ni banyak ni kalau ambil sekali. Contoh sampai 5 tandan. Tapi korang perasan tak yang dekat atas dia? Tak ada. Tak ada. Untuk menggantikan buah yang banyak di bawah ni, atasnya tak ada. Jadi kalau katakanlah kita ambil, lepas tu kita menunggu dia keluar pula kat sini nanti. Dia keluar dia punya putik dia pula. Nak tunggu dia masak, dia boleh jadi sampai 2 bulan, 3 bulan. Baru kita dapat hasil yang serentak macam ni pula. Yang ini adalah masalah pada Dura. Dia tak seragam. Dan kalau kita tanam dalam 1 ekar semuanya pokok cabutan Dura, dengan di sebelahnya 1 ekar juga kita tanam
variety maknanya variety yang kita beli yang dah dibuat persilangan, sama ada baka yang Gambi GH500 kali 600 ataupun baka-baka yang lain AAR ke IOI ke Kinabalu ke, kita takkan dapat yang macam kita takkan sama hasilnya. Maknanya dia akan lebih banyak dan seragam setiap bulan. Sekarang saya nak tunjuk pula baka yang Gambi lah, sawit yang kira sawit beli, yang itu yang telah dilakukan persilangan. Okey, yang ni pokok atas-atas ni, ini adalah zaman dulu lah. Video sebelum ni pun saya dah buat. Okey, mak saya kata dia yang Gambi. Yang Gambi. Yang ini tanah pakcik saya. Yang ini pelepah pendek. Berkemungkinan baka macam tu lah kot. Saya tak pernah tanya. Mana saya nak cari? Kita cari pokok yang tak berapa sihat ni lah. Pokok uduh ni pun boleh. Tengok lah. Di bawah, atas dia tak keluar daripada dia, nampak. Ini kira tak cantik ni. Dengan makan dia tikusnya. Lepas tu dia baru je berbuah. Okey, yang ini pula. Ni pun pokok tak cantik. Baru je starting ambil buah. Dia berlapis. 1, 2, 3. Kalau kita ambil sini 2 tandan, ada lagi. Dia nak standby keluar. Dia nak keluar belah atas. Nampak? Ni pun dah nak keluar. Kalau beli, dia seragam. Sekarang kita tengok kalau buah yang cantik. Maksud cantik ni dia dah lama lah berbuah. Kita dah ambil dah 5-6 kali lah. Yang itu semua masih kecil sebenarnya. Yang ini saya dah ambil dah setiap bulan. Okey, korang tengok. Dia berlapis. Di mana pelepah di situ. Ni pun dah keluar lagi baru, nampak. Ni pun dah keluar, nampak. Dia dah siap ganti-ganti. Jadi buah tu dia takkan putus. Setiap bulan tu dia takkan putus. Ni baru ambil Yang ini dah warna merun dah. Kalau yang Gambi 3-way, dia 1, 2, 3. Tapi ini pun walaupun bukan 3-way, yang Gambi 161. Tapi kalau kau perasan, 1, 2, lepas tu dia nak keluar yang 3, nampak? Ni. Jadi kalau kita gunakan benih sawit, bukan cabut. Cabut ni dia jadi dura balik lah. Kalau kita gunakan baka ni, bukan tak kisahlah yang Gambi ke apa ke Kinabalu ke macam yang saya ceritakan. Dia seragam lah. Dia seragam. Saya nak cari yang dah ada masak. Tengok. Semuanya double. Yang ini baru ambil baru lebih kurang 1 minggu. Pokok ni kecil lagi sebenarnya. Okey, ada yang gugur kat sini. Alright. Tengok tenera. Kalau korang potong sawit, dia jadi macam ni. Ini namanya tenera. Tenera ni tak kisahlah yang Gambi ke apa. Tenera ni maknanya persilangan. Tebal, dia punya ni tebal. Untuk perahan minyak tinggi lah.
Tapi kepada pekebun ni kita tak kisah sangat bab minyak tu, sebab kita jual lah berat sawit tu. Jadi inilah dia sawit Tenera, baka yang Gambi. Kenapa kita perlu tanam pokok yang kita beli daripada cabutan. Cabut ni maksudnya sekarang ni dia luruh, dia tumbuh kat bawah ni. Okey, kita sambung video tadi sahabat. Panas telefon. Jadi jangan tanam pakai cabut untuk yang kita cabut bawah ni kan, yang tumbuh-tumbuh di bawah dia. Jadi dia tak akan jadi Tenera, dia akan jadi Dura. Okey, ni yang Gambi. Tengok atas dia dah ada dah. Dah standby dah. Ni baru ambil nampak kesan dia. Nampak? Baru ambil. Jadi buah pun besar. Jadi biji lerai pada ni kita tak boleh ambil untuk kita semai balik. Nampak? Yang Gambi. Maknanya buah dia memang seragam. Semua sama je, seragam. Ini usia lebih kurang 4 tahun 4 tahun. Okey, sekarang ada dekat sini yang saya tanam yang Gambi. Tengok 2 tingkat. 2 tingkat dah standby 3. Dah standby dah. Yang ketiga dah standby dah keluar. Yang sebelah ni sawit cabut sajalah, saya tanam sebelah ni. Tengok buah dia di bawah, merah tu. Merah. Atas tak ada. Atas dia tak ada. Baru nak keluar bunga. Dia satu keliling bawah, atas tak ada. Pelapisnya tak ada. Biasanya sawit cabut ni dia macam itu. Adakah dia tak berbuah, dia tak berbaloi ditanam? Berbaloi daripada tak ada. Tapi kalau sawit ni kita boleh dapat 1 ekar 1 tan, kalau pakai sawit cabutan takkan dapat. Tengoklah perbezaan buah pun kita tahu. Usia 4 tahun macam ni ni usia 4 tahun. Yang ini kira tak elok ni, lambat sikit yang ni. Ini keliling pelepah, keliling buah. Ni lagi padu. Okey, itu je lah. Lepas ni apa-apa pun korang pakai. Ni bakal-bakal. Tempat saya ni sama mana sawit cabut saya tanam untuk sulam, saya akan bunuh dan saya akan tukar bakal lain. Alright, Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.